kafe bernama Kafe Selera Harmoni telah lama menerima aduan daripada pelanggan kerana keadaan premis yang kotor. Namun begitu, kafe tersebut masih mempamerkan plug kebersihan grade A yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ya, Cik. Nak order apa? Nak bakso satu, sausage satu dengan nugget satu. Okey, baik. Tunggu kejap. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sedap tu ya? Ya, makannya ni macam pelik tau. Main kurasa sikit? Bau pun pelik. Tapi kedai ni kan ada plug A. Mesti selamat punya. Okey Boleh tu. dimakan? Boleh. Teruskan. Aduh Nadia, perut aku sakit lah. Aku pun rasa macam sakit weh. Aku rasa sebab makanan tadi kot. Itulah aku cakap makanan tadi tu memang pelik. Dah lah tak sedap. Encik kawan aku tadi, Ya, saya. kami dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh tak Encik keluar sekejap? Untuk pengetahuan Encik, kami ada terima aduan tentang kerajinan makanan berkaitan dengan premis Encik. Jadi kami akan jalankan pemeriksaan setempat. Boleh Puan. Lagipun, kafe kami sentiasa dalam keadaan bersih. Lagipun, pihak PBT telah sahkan grade kami mempunyai grade A. Kalau betul bersih, ada perkara yang perlu Encik risau. Encik Hafizah, Ya, saya. saya dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Pihak kami mendapat maklumat bahawa terdapat transaksi mencurigakan yang berlaku antara pihak Encik dan juga seorang pegawai PBT. Saya dapati kedai Encik hanya layak untuk mendapat B sahaja. Tapi Puan, boleh tak kalau saya nak grade A juga? Oh tak boleh sebab apa yang saya periksa tadi, kedai Encik banyak kotor dan lantai tidak bermop, meja-meja macam ni tak layak dapat A. Tapi Puan, saya ada sikit duit kopi, boleh tak kalau saya nak grade A juga? Banyak ke? Yalah, saya akan pertimbangkan. Sebenarnya tu duit kopi je saya bagi dekat dia, tak sangka boleh jadi macam ni. Encik Hafizah, untuk kopi tak ada kopi. Itu nama dia rasuah. Encik sedih. Kes rasuah mengajarkan kita tentang moral dan keadilan ketika orang-orang berkuasa memanfaatkan jawatan mereka untuk kepentingan diri sendiri dan golongan tertentu. Rasuah ialah perbuatan yang merosakkan masyarakat dan negara, maka amat penting untuk kita mencegahnya. Dengan pendidikan dan kesedaran yang berterusan, masyarakat dapat memahami bahaya rasuah dan bersama-sama mewujudkan negara yang bersih serta berintegriti.